So guys, macam yang korang nampak, hari ni kita dekat event Truck Fighter guys 1.0 yang berada dekat Shah Alam. So guys, tanpa buang masa, marilah kita berjalan melihat truk-truk yang ada di event ni guys. Nampak, korang nampak tak tu? Bersusun semua truk-truk 4x4. Ada yang rendah, ada yang tinggi. Yang rendah dipanggil sotong darat. Tak ada nama panggilan kan, dia sotong darat. Nampak? Ada D-Max, ada Helak. Ada Helak lagi, ada D-Max lagi guys. Begitu banyak kereta-kereta yang menarik, tertarik kau. Memang dah bom guys. Memang dah bom guys. Dekat sini ada Helak. Kita ada Navara guys, full set hitam. Ya, Navara guys. Nissan Navara handsome dengan sporing. Tapi saya bukan nak cakap apa, mata saya memang tertarik dekat Land Rover Defender ni guys. Memang cukup-cukup menawan, handsome, bergaya. Ibarat lelaki sejati guys. Macam korang boleh tengok tu, begitu banyak kereta-kereta 4x4 guys. 4x4. Banyak kan. Helak, D-Max, Isuzu. Okay guys, dekat sini kita ada Mitsubishi store
Ibarat rally Dakar dia punya design guys. Korang nampak tu guys. Livery Petronas. Cantik guys. Old school. Dekat sini kita ada Ford 150 dengan livery Dragon Ball guys. Dragon Ball dengan tayar yang besar dan juga sport ring yang cantik guys. Livery dia memang menarik, iaitu Dragon Ball. Handsome. Kacak bergaya. So guys, yang ni pun handsome juga. Dia buat warna merah. Sport ring dia pun handsome. F150. Dekat event tu dia antara yang menyelah lah warna merah ni. Memang cantik. Ini kalau pakai memang berdepak. Korang tengok ni. Yang ni pula kereta Abang Syam body kit. Semuanya monster truck belaka guys. Bersusul monster truck. Yang ni dia ambil ala-ala Ironhide guys. Side step, logo Transformer. Sport ring dia pun ada logo Transformer. Memang jahat guys. Korang tengok tu guys, dua palang user tu. Jahat kan kereta ni guys. Apa dia orang cakap Syah? Dia nak start dengan yang mana? Kuning dulu. Tunjuk. 1, 2, 3. Okey, kita start dengan Isuzu ni. 1, 2, 3. Yes, yang suka Hilux, yang pilih Triton. Oh, seri lagi sekali. Okey, lagi sekali ya, jerit kapan ya. One more time. Yang pilih Hilux, yang pilih Triton. Sama. Weh, macam mana ni? One more lah. Ini betul-betul final lah. Last. Sama kita lawan lagi sekali. Okey. Kau jerit pula Syah. Okey. Yang sokong sana apa lah? Yang sokong anak sebut hey. Yang sokong Triton sebut hey. Nice kan guys bunyi kereta ni. So itu sajalah konten kita pada kali ini. Semoga berjumpa lagi di next konten. Ini adalah kereta daripada CO Gargon. By Fispo Rapping. Bye guys.